Polis menahan seramai 19 individu termasuk 2 suspek utama bagi membantu siasatan berhubung Perhimpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram di hadapan Kompleks Beli Belah Sogo malam tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kesemua yang ditahan merupakan warga negara tempatan berusia antara 30 hingga 64 tahun. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur pada Ahad, Datuk Fadil berkata, 2 individu utama yang ditahan ialah penyelaras himpunan Zamri Vinod dan seorang aktivis Tahmim Dahri Abdul Razak. Yang selebihnya semalam kita telah bagi jamin polis. Dan mereka telah dibebaskan semalam di bawah jaminan polis. Yang 2 penama lagi kita masih tahan dan kita akan buat permohonan reman pada pagi ini. Daripada 19 tangkapan itu, kita jalankan tangkapan di bawah Section 505, 105 CPC. It's referring to the preventive justice. Untuk mengelakkan daripada apa-apa berlaku yang lebih teruk atau apa-apa yang apa-apa yang kita expect tak sepatutnya. Beliau juga berkata perhimpunan membabitkan kira-kira 100 peserta itu bertujuan mendesak tindakan diambil ke atas isu pencerobohan pembinaan rumah ibadat tanpa kebenaran, namun ia tidak dibenarkan atas faktor risikan keselamatan. Selain itu, pihak polis turut menerima sebanyak 131 laporan polis di seluruh negara berhubung penganjuran perhimpunan tersebut.